Ramai nak berjaya tapi tak sanggup ubah diri. So hari ini aku nak share 3 tips yang aku sendiri guna capai kejayaan aku. Ini bukan teori ya, tapi real talk. Pertama, jangan bandingkan diri kau dengan orang lain. Fokus. Kau bukan nak jadi lebih baik daripada orang lain, tapi kau nak baik lebih dari diri kau yang semalam. Kalau setiap hari improvement kau 1%, setahun dah 365%. Okey, apa ada grow? Kedua, tengok dengan siapa kau lepak. Kalau setiap kali kau lepak, tapi topik dia cuma gosip dan permainan, kau salam seka yang salah. Cari seka kau bila kau sembang idea terbang, jauh pergi untuk majukan diri, baru seka yang betul. Ketiga, jangan tunggu semangat datang. Motivasi tu macam cuaca. Kadang ada, kadang tak ada. Tapi, disiplin tu buatkan kau gerak, walau malas. Orang berjaya bukan sentiasa semangat. Cuma dia tak bagi alasan kepada diri sendiri. Kalau kau betul nak berjaya, stop overthinking. Start buat benda kecil hari ini. Sebab kejayaan bukan datang sekali. Dia datang sikit-sikit. Tapi hari-hari. Follow aku. Kita belajar sama-sama.